So total perbelanjaan hari ni 190 sen. Adik, ada masa tak? Ini bukan challenge Speedmart tu. Betul. Hari ni adik bertuah sebab kita nak buat challenge sapu laju dekat Speedmart ni. Ini ambil apa-apa je kan 1 minit. Ya betul? Oh, okey nak. So dah tahu, jom lah. Dalam kiraan 3, 2, 1. Boleh sapu laju. Laju. Boleh sapu laju dalam waktu 1 minit tapi kena laju. Sapu je semua sebab semua percuma. Nanti nak laju nak belanja je semua, nak payung. 38 saat. Jangan buang masa. Sapu. 10 saat terakhir habiskan masa. Sapu laju. 2, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Macam mana kehidupan sekarang? Sekarang as a student susah kan nak beli barang dapur. Lagi tengah harga semua naik. So yang ni dapat membantu lah. So total perbelanjaan hari ni 190 sen. Macam mana perasaan awak? Oh, rasa puas hati lah. Dapat kawat semua benda, seronok. Thank you 99 Laju. Cepat. Tabung 99 Laju kita dah hampir penuh. Bila cecah RM1,000, 99 Laju akan terus lancarkan giveaway hub untuk member Telegram. Nak tahu bila tabung 99 Laju dah penuh? Jangan sampai tertinggal. Join Telegram Sapu Laju je dan stay tune.